Oh, Allah Akbar. Oh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Mamak Bag. Hari ni kita mancing di rakit buat rugby. Baru naik, nak set up lagi. Moga hari ni ada rezeki. Kita bersama dengan tu otai tu. Harap adalah rezeki untuk kita hari ni, InsyaAllah. Umpan kita hanya satu saja hari ni, rumput-rumput sarung. Cukuplah untuk berdua. Alright, kita set up dulu. Lepas tu makan, barulah kita ada strike lagi, kita update insyaAllah. Alright. Ada? Baling ni terus ada. Rezeki ke? Strike for the day. Boleh bang? Sana? Haa. Ya. Apa? Tu. Ini ada terapung. Gelama ke? Gelama. Ya. Mantap. Sedap sekali. Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey. Kita update insyaAllah. Mana? Right. Strike yang kedua. Adakah gelama lagi? Ya, gelama lagi. Mantap. Memang saiz dia. Alhamdulillah, rezeki. Alright. Ada strike. Buka ke? Oh. Inilah sekali. Apa ini? Okey. Belum ada yang manis lagi. InsyaAllah nanti ada yang manis kita update. Ada je ni. Alright. Nanti ada strike lagi, kita update InsyaAllah. Strike. Strike apa? Oh ya 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 ya. You cica.
Awak makan ke? Sedap ni. Ya ke? Cara dia kan, buang food. Tapi tu salah, yang kecil ni tak isi kan. Kau pakai apa, air panas. Kau siram air panas kan. Lepas tu kau kikis kulit dia. Macam kita masak. Ini pari dia lagi sedap daripada dia. Oh. Masak kari. Kau mancing, kalau mancing kat luar kan, dapat you bodoh tu kan banyak kan. 3 kilo, 4 kilo. Kau budak dapat. Aku tak reti yang dalam bamik lah. Penuh bini aku. Aku tu tak nak. Itulah. Aku bersih kan, dia jadi putih kan. Tunjuk budak-budak kat dalam tu. Lepas ni aku nak ambil ikan dia. Wow. Alright. Oh, Allah Akbar. Oh. Oh. Kau ada? Sauk kat mana tadi? Bawa ke tadi bang? Macam tak bawa aja. Tak apa, kita layan dulu. Jangan masuk ke bawah tu, jangan masuk bawah, jangan masuk bawah. Jangan masuk bawah. Jangan masuk bawah. Dia terletak. Tak lupa ni. Bukan bang, ni guna pakai Apollo ni. Kena betul-betul layan ni. Dah lah. Apollo. Itulah. Dah lah pakai Apollo. Tahu tak? Hari ni memang paling lawak lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tebal. Oh dah. Bukan tebal lah. Tumpil. Kacik. Tumpil. Oi, bosok ni. Itulah. Ya bang, apa? Try bawa ke sana. Oh, tak kecoh. Apollo. Bebek tadi saur. Tadi saur di mana? Bismillah. Allahu Akbar. Serahkan dirimu ikan. Jangan melawan. Air ni masalah ni. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ada kecoh. Tahu lah bang. Betul. Oh, besar weh. Agak sekilo ada. Sekejap aku buat timbang kan. Apollo juga yang kau cari. Cik Nap. Sikit je lah. Rezeki malam ni. Alhamdulillah. Alright. Timbang dulu bang. Boleh dapat dekat bawah ni, bawah lidah pun boleh. Lidah. Bawah lidah. Oh, lidah. Berapa tu? 1
Tak sampai 8. 800 gram. Oh, 8. Oh, mantap sekali. Alhamdulillah. Alright. Okay, ada strike lagi nanti. Kita update. Oh. Apakah ia? Ada lawan. Dia lawan. Alhamdulillah, nampak tu dia. Alhamdulillah. Aduh, telan dalam dia. Alright. Tahu dia manis lagi, kita update. On strike. Oh, dia dah naik. Lama lagi. Oh, ni saiz yang lazat dibuat laut. Yeah. Alamak. Alright. Okay. Maksudnya dalam. Oh, Akbar. Alright. Barang ni oh tu lama menulis lagi. Oh, lama. Kutip lama. Semoga panggil mak dia. Alright. Mau jod je. Ada mana lagi kita update insyaAllah. Wih, macam mana dia boleh bersilang tu talinya. Dia buat lawak pula. Tu dia. Oh. Oh. Sedap. Sedap saiz ni. Besar lah pakai mesin. Ni tau. Dia berbelit ni. Belit tak apa ni lah, terbuka Dia dah minta joran baru. Alright. Ada start lagi. Bismillah. Pakai ni. Dia punya endot macam duri. Sampai lagi.
Ser. Duri. Durinya size sekali. Mantap. Alright. Ini mana lagi nanti kita update insyaAllah. Terus disambar. Pandang balik. Mantap sekali. Mana tahu tebal bang. Mantap betul. Jangan melopor punya makanan. Mantap. Hari ni duri nasib baik kurang. Tak sekali. Alright. Ada strike lagi, kita update insyaAllah. Ada. Depan je. Ui, ni kasar sikit. Tak tahu lah. Lama. Oi, sekop terus. Aku ada tukar nak bawa ya. Tak tahu. Ada lagi kan? Ada. Ada terlepas. Lama kan? Tak, dia tak sangkut. Dia makan terus sangkut. Saung ke bawah. Satu kon lah. Ya, rasa tukar ni. Dia sakit dengan ni. Oh, sangkut pula. Okey lah. Kita lepas nanti. InsyaAllah. Alright. Ada strike. Lama lagi. Osh. Yang ni lain. Yang ni lain. Ni lagi. Kalau dia ada ikan ada. Tak sempat lama nak dia dah makan dulu. Nampak bau lah. Okey. Alright, ada strike mana lagi kita update insyaAllah. Saya lagi pakai ruat. Ah. Ini sekul. Malam kan. Ikan dah malas nak masuk kat kongkong. Masuk. Pukul tu dapat tekuk sekul. Oh. 3 jari. Maring kejap. Angin padu. Arus pun tengah kuat. Tunggu slow sikit nanti kita sambung mancing. Lepak dulu. Alright.
Kat ke? Pagi. Alright. Okay. Betul lah ni. Alright. Ada strike lagi, nanti kita update insya-Allah. Ada bang. Lama lagi ke? Curi lagi ke? Ya, lama lagi. Yang memang banyak dia. Okay. Alright, 5 masa lagi nanti kita update insya-Allah. Okay. Apakah dia adakah lama lagi? Ya, memang lama. Okay, stop. Ini ada saiz. Alright, kita listrik lagi, kita update insyaAllah. Ada ke? Tak ada. Lucu tu. Ada. Oh. Tambaks. Okey, mantap sekali. Alright. Alhamdulillah. Kita ada yang honest strike lagi, kita update insyaAllah. Betul ke makan? Nanti makan. Ni lama lagi ke? Ya. Memang banyak dia.
Tak sempatkan lain nak makan. Dia dah makan dulu. Panggil mak kau. Okey. Ada yang manis lagi, nanti kita update, InsyaAllah. Lama terlalu banyak Selamat pagi. Lena tidur sejuk. Joran Abang Faizal tak dapat diselamatkan, terjun. Ni tak ada. Tunggu strike lagi. Ada ke? InsyaAllah. Kalau ada strike sebelum balik ni, kita update lagi. Alright. Kosong. Wah, lucut je. Lucut lah. Dia ada. Punyalah. Top up lah umpannya. Alright. Power dah bang. Sana ada lah. Baling bang, baling. Salaman pagi. Manis sekali, Alhamdulillah. Jenap dara. Alright. Masuk. Selalu tarik dapat ketam. Ini tarik, wow. Mati dah gelap ni. Itu je lah hasil setakat ni. Lama ambil tak banyak, sikit je. Okey, ada yang strike yang manis lagi, nanti kita ambil insyaAllah. Oh, macam duri. Oh iya. Lompat dia. Alright. Duri di pagi hari. Okey. Alright. Kita kemas-kemas. Sekejap lagi bot sampai nak ambil. Tambatlah sudah trip mancing ke rakit Port Digby untuk hari ni. Balik pula masuk kerja.
kita kemas dulu. Nanti kita update ikan hasil apa yang dapat. Alright, tamak sudah, dah siap-siap kemas. Tinggal tunggu boatman sampai ambil kita orang. Inilah dia hasil. Alhamdulillah, tak gumpau hari ni. Adalah sedikit lauk. Gelama terlalu banyak malam tadi, digasak oleh gelama. Tempat lain kau pernah dapat? Dekat Rakit lain. Sadihak. Saya macam ni ke? Sadihak tu rakit awap. Ya awak. Saya dekat sekilo lah. Yang Sadihak punya lagi besar macam tu. Si Alip dapat tu. Sekilo lebih. Tu dekat 2 kilo lah. Kuat tu. Besar. Pakai ni anak beranak. Nak beranak hidup. Memang terus sap. Tapi sini memang ada yang aku tahu. Katakan kalau kau pakai umpan besar, besar ambil. Ya. Anak dia. Aku target pari tu. Dia macam ni tau. Terus gitu. Macam ni lah. Dia lentuk. Lentuk tu sop. Wah, kata aku ni pari ni lah pun. Tak nampak aku nak capai. Dah dekat dah. Aku dah mengantuk. Tengah mamai. Kacau betul. Tengah mamai. Tak buat apa lah kan. Kita tengok waktu kosong. Wah. Weh, kena repeat lagi. Tak muat. Tak muat. Okey. Kita jumpa lagi di next trip, insya-Allah. Minggu depan kita jumpa di rakit mana? Pergi rakit tuna dekat rakit pancing air Bintan, Tanjung Serindit. Alright. Remy, bos yang ambil hari ni. Salam. Ya. Alhamdulillah sampai. Biasalah. Dugaan. Jadi gelama ada? Gelama anak dia banyak. Mak dia tak datang-datang. Anak dia? Anak-anak gelama je lah banyak. Malam dah kawan lepas keluar, baru lepas keluar. Apa yang belum datang. Datang sekarang buat lagi ikan. Ikan tak ada. Pagi ya kau ni. Kalau mana jap? Boleh. Panggil. Dia bagi masa kau tengah ngantuk kan. Lelap mata, tentu dah sebab. Nah itu dia nak. Kau yang mata. Lepas tu. Macam ibu-ibu bobis. Aduh. Dia bawa belah mana? Sini lah. Balik. Dia bawa sana ke? Bawa ke sana. Air dulu. Air suruh sudah baru dah. Ha. Alhamdulillah. Orang ni. Aku pakai lama tutup. Lama dulu kan banyak kan. Pari doi punya dia dapat pari. Tutup. 2 kilo. Oh. Ya tu lah. Parinya bagi tempal.
Aku ambil lama dah pokok. Mantap. Alright. Waktu balik. Cuba lagi next trip. InsyaAllah. Lekat tu, dia makan lekat tu.